Alhamdulillah wassalam ala Allahumma salli wa barik ala nasiril haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu minasyaitonir rajim. Rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الذي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan dikatakan ia dikatakan tawakal itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan tawakal itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huwa, yaitu tarkus sa'i, meninggalkan usaha, fima la yasi'uhu, pada perkara yang tidak mencelusi qudratul bashari, kekuasaan manusia. Wa yuqalu, dan dikatakan tawakal itu, ini ta'rif. Jadi Allah SWT dalam ilmu tasawuf, Rasulullah Sayyidina Muhammad, pentarifan terhadap sesuatu istilah itu berbeza-beza. Sebabnya kerana pentarifan yang diberikan itu ialah mengikut zauq ataupun rasa yang dirasai oleh pendefinisi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka di sini ditarifkan tawakal ialah tarkus sa'i, meninggalkan usaha, fima la yasi'uhu, pada perkara yang tidak mencelusi qudratul bashari, kekuasaan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita telah pun berusaha. Usaha yang telah kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah sudah sampai limit. Cumanya lebih daripada tu kita tak ada kemampuan lah.
Jadi yang lebih itulah yang kita tawakal. Bagi contoh, kamu dah baca buku, dah mengapai, study, tak risau. Habislah mana siang, malam, petang, pagi, semua dah guna masa untuk pelajaran yang kamu nak masuk risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaji soalan pun dah buat dah. Kaji soalan. Study group pun dah buat. Bincang pun dah. Semua guna habis. Sampai tak ada dah ruang yang kamu boleh usaha, melainkan dah guna habis dah. Faham tak? Cuma tinggal soalan mana nak naik. Baca semua dah. Itu kita tak tahu. Itu bukan di bawah kudratul bashar. Itu hak tu yang kita tawakal tu, yang tak mencelusi tu, yang tak boleh dibuat oleh kekuasaan manusia tu. Tawakal. Contoh lain, orang masuk pilihan raya, setiap parti nak mengalahkan lawan dia. Maka setiap parti yang nak menang ni, dia telah menggunakan semua kemampuan yang dia ada untuk bagi dia menang. Dia kempen, dia ajak orang, dia buka bilik gerakan siang malam pagi petang. Dia study kelemahan musuh, kekuatan musuh. Sepanjang tempoh berkempen tu guna habis. All out habis. Cuma Muhammad Sayyidina Muhammad itu dia panggil tawakal. Jadi subhanallah, tawakal ni maksudnya masih kita menggunakan jalan asbab. Tawakul. Kalau kita tak ambil jalan asbab, dia panggil tawakul. Itu bukan tawakal, dia bukan tawakul. Yang kita nak tawakul, bukan tawakul. Jadi yang diiktibar oleh syarak ialah tawakul, bukan tawakul. Jadi kalau tawakul, jadi kita mesti berusaha. Qalu wa yuqalu ghairu zalika, dan dikatakan lain daripada demikian itu. Maknanya di sana ada ta'rif yang lain berkenaan dengan tawakal. Kama bayantuhu ma'a fawaida fi syarhi, seperti mana saya telah jelaskan berserta dengan faedah-faedah di dalam syarah risalah Al-Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi. Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia ada satu kitab yang mensyarahkan sebuah kitab lain, iaitu Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kalau kita boleh baca kitab Risalah Al-Qushairiyah tu cantik. So kalau kamu dah boleh baca, beli kitab tu. Jadi subhanallah, dia baik untuk orang yang berilmu dan nak jalan pada Allah. Jadi dia telah terangkan semua tu dalam kitab dia mensyarahkan risalah Al-Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى